Guys, Jamantori guys, kat Kuantan. Assalamualaikum guys, aku ada dekat Jamantori Kuantan. So jom kita nak tengok apa yang best kat dalam. Right? Oh, dia punya apa ni, Land Rover Defender. Wow. Jamantori, cantik guys. Ada surau kat sini. Jamantori. Wow. Maulana pun datang juga sini. Ustaz Zahar pun pernah datang. Oh, ada set-set dia. Senggalan. Allah. Telefon lama. Taman Story. Dalam kita tengok resepi pula dah menu dia. Ha ni. Set jelawat. 500. Set tengas. Set kelah. Opus. Set Tamalian. Set Tenggalan. Set Seluang. Pating bakar tempoyak. Gerai goreng. Gangganak. Siap tengok-tengok. Yang ni sikit. Intention. Ni ada set pating tempoyak. RM20. Set pating salai lemak. Set kampung RM10. Yang itu set asam rum ayam kampung. Set orang kampung. Asam rum patin. Singgang. Ada satu. Kita bubuh belakang. Biar orang tengok ni. Budak-budak. Mas Mary, Bapak, Maroko, Sembilan, spaghetti. Yang jangan pergi nampak lengan ni. Spaghetti, mas fry. Oh, ada kopi. Kopi tori. Nak bagai ekor. Selalu nak bagai ekor. Ni yang sarung ni? Oh, bagai ekor. Nasi sini itu satu sini, satu sini, satu sini ayam. Ni Umi punya ikan patin tempoyak. Lain punya orang kampung.
Okay, saya punya asam rong tak sampai lagi. Terima kasih. Oh, gulai asam rong. So, jom kita makan. Jom kita try gulai asam rong. Okey, man try dulu. Bawa balik pada mana ni? Macam ni Sini. Ambil je lah ayam-ayam ni. Ada yang 2-3 ni. Tadi apa jadi pakai tu? Ini angin stop. Oh, try. Guys, dah makan dah jaman tori. Tadi aku try gulai asam rong tau. Oh, macam tu rasa dia. Tak nak daun. Baik order gulai apa ikan patin je. Tempoyak tu apa tempoyak. Kapatin tempoyak. Ikan patin tempoyak je lagi best. Dia macam tu rasa gulai asam rong first time aku try gulai asam rong. Okay guys, kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.